kamu. Yes, kamu. Kamu kan yang buat animasi sampah lah anak-anak tua, isi pornografi, lepas tu bau hal-hal lebih bau pornografi, seks dan juga LGBT segala macam tu, ha? Kalau mak dengan ayah engkau tahu kau buat animasi macam gitu, cuba fikirkan 2 atau 3 kali seterusnya apa mereka doa akan buat dengan kau. Budak tak tahu malu. Kau tahu kan apa itu haram? Dan kau nak tahu tak apa yang kau buat tu apa budak? Yes, betul, melampaui batas. 10 kali menjijikkan, 10 kali dosa lah kau buat. Dan juga sampah-sampah seperti korang, YouTube harus banner dari situ juga. Dan juga aku terima kasih kepada YouTuber ini yang berani mengkritik animasi Korea cukup sampah lah anak jadi tua ni. Hehehehe, aku tidak sabar satu hari nanti aku akan boykot dan aku akan bagi tahukan dengan mak dengan ayah korang yang korang sebelum ni pernah buat animasi sampai LGBT itu lagi. Aku tak kisah, intinya tokohnya aku tak peduli. Kau nak tahu tak yang kau buat tu apa budak? Itu lebih bodoh daripada kau tengok video bukan-bukan dari YouTube tahu. Aku buat ni bukan tanpa sebab tahu. Aku buat video ni untuk semua sekaligus. Aku tak kisah grafik mana pun, aku tak kisah pun. Mau animation, animasi, pakai Magicon sekalipun, aku mempersoalkan tentang amannya atau tak. Sebab dalam belakangan ini, kes cabul makin tahun makin naik, kes LGBT makin bertambah, dan juga kes lari cinta pun dah makin bertambah aku tengok ni. Ini dah akhir zaman ni. Aku rasa ini bukan zaman aku ni. Dan kalau aku fikir-fikir ni ya, aku panggil ni sebagai zaman set. Yes, betul, zaman set. Di mana halal berbau tabul sudah banyak melekat di dunia ni. Dan korang akan tunggulah satu hari nanti aku akan basmi semuanya. Dari awal sampai ke akar-akar sekalipun aku akan sekat. Aku akan hapus, aku akan banner, aku akan boykot dan segala macam. Kau tunggulah tahun depan nanti atau tahun-tahun berikut. Aku yakin kalau aku hidup lagi, aku akan bebaskan dunia dari bau halal tabur sampah macam tu juga. Untuk parent, orang tua aku sekalian dan juga sekelilingku sekalian, aku nak sebelum diorang editing atau apa-apa pun, tengoklah dulu konten apa yang diorang buat, apa yang mereka konsumsi, dan juga apa pun. Aku tak nak tengok anak-anak muda kita sekarang ni terjebak dengan halal bau tabur sampah macam ni. Please, aku tak nak mereka keluar tapi tanpa pakaian. Terus kira, ini zaman satu hari nanti kita akan tengok siapa yang bertahan dari zaman sampah ni, antara pembela